Avo Black ini, Watumi ambil koko punya flavor sesuai je untuk korang yang ada masalah-masalah kesihatan seperti masalah kencing manis, darah tinggi, kolesterol, gastrik, masalah membuang. Sebab ini dalam dia ada protein yang tinggi, serat yang tinggi, lemak bagus bagi jaga kesihatan dalaman badan. So ini satu cawan, dia bagi kita nutrisi yang lebih lengkap. Bukan sahaja kita concentrate hanya kita nak protein tinggi, tak ada. Kita punya badan perlu nutrisi yang lebih seimbang, lengkap, baru badan kita akan lebih sihat. Okay, so waktu guna ini air biasa je tau, suhu bilik. So kita buatlah dalam satu cawan, satu sachet, air lebih kurang 200 hingga 250 ml. Guna garpu, senang sikit nak kacau. Kalau korang ada shaker pun korang boleh guna shaker dan shake. Ini perisa koko, bukan yang perisa bahan-bahan kimia yang mereka tambah kasih wangi koko, bukan. Ini ialah real koko. So you punya rasa, bau, sedap tu semua dari makanan natural. So dia tak ada sebarang tambahan seperti gula, creamer, susu, bahan-bahan perisa pengawet, pewangi, pewarna, semua dia tak ada. Bukan saja ini sedap, ada perisa koko. Dia ada juga perisa original, perisa kopi, sedap kawan-kawan. So biasa kalau korang pagi tak tahu nak minum apa, ataupun korang dah biasa minum 3 in 1, korang ganti, tukar you punya minuman, jadikan ini. Okay, so bila dia nutrisi dia seimbang, badan kita akan semakin sihat dan membantu kita membuang toksik, macam-macam punya tak baik dekat kita punya badan. Okay, so korang kalau nak cuba, tekan link dekat sini, order sekarang. Kat Paku Kuning ada perjumpaan juga. Korang boleh try 3 sachet ataupun try 1 paket. Setiap paket ada 7 sachet. Okay, dah hampir-hampir larut sudah. Yang kita dah boleh minum. Jemput minum. Sebelum minum pun bau dah sangat sedap. Lagi satu. Dia bukan jenis yang manis-manis punya. Siapa yang kuat manis punya, mungkin you akan rasa dia tahwa sikit. Sebab dia ini versi kurang manis. Kenapa kurang manis ataupun tak manis langsung? Untuk kawan hantu manis memang tak manis langsung. Sebab ini adalah tanpa gula, tanpa pemanis, tanpa creamer yang akan buat dia manis punya barang. Semua tak ada. Lagi kita dah tambah koko. Koko yang pure memang dia pahit sikit punya. So korang hantu yang suka korang suka manis sikit punya, mungkin you boleh try dengan ini. Lebih sikit manis compare dengan yang koko punya. Lepas tu kopi punya pun sama seperti koko lah. Sebab premium punya koko dengan kopi sepatutnya dia pahit sikit punya. So korang yang tak boleh nak kurang manis dulu, you try ini dulu. Nanti badan korang dah semakin sihat, you semua ini boleh minum setiap hari sedap-sedap. Okay, cepat pergi grab. Ini minum setiap hari 1 hingga 2 saset. Sangat sedap.